Okay, kita nak review untuk Insta1060 Luna Ultra dengan Pocket 4 daripada DJI. So sekarang ni mode yang aku guna ialah 4K 30fps. So actually Luna Ultra ni memang first gimbal kamera daripada Insta1060 Pocket 4 keluar. Luna Ultra ni juga keluar. Kali dia memang Luna Ultra ni a bit besar sikit disebabkan dia punya lens, ada dua lens. So daripada segi body kalau kita pegang sama, dan kedua-duanya ada juga pocket handler, power handler kat bawah. Tapi menariknya dekat bawah China 60 Luna Ultra ni, dia ada tripod, mini tripod yang boleh buat kita stand kita punya kamera lagi stabil. So apa beza antara kedua-dua ni? Yang ini base untuk mata aku nampak dalam screen. Color pada Pocket 4 adalah lebih biasa, tapi kalau color dekat Ultra tu macam dia macam edit bagi bright-bright macam tu. So kita try close up side by side Pocket 4 dengan Luna Ultra. Luna Ultra boleh close up dan masih nampak tulisan dengan clear. Pada position ni baru Pocket 4 dan Luna Ultra dua-dua nampak. So aku akan try zoom in dua-dua kamera. 1, 2, 3. Ini adalah fully zoom pada Luna Ultra dan fully zoom juga pada Pocket 4. Korang nak tahu lagi apa banyak beza antara Pocket 4 dengan Luna Ultra? See you next video. Bye bye.